Bukan susah pun nak pujuk orang perempuan. Bawa je makan dekat sini. Kaum lelaki kena alert tahu benda ni. Kalau pasangan korang try dia punya stick ni, confirm makin sayang nanti tahu. Tak percaya, nanti bawa lah. Lagi satu kan, Kak Jamila nak bagi tahu menu-menu dia dekat sini memang rare tau. Korang tak akan jumpa dekat mana-mana. Ada banyak jenis pasta yang menarik. Yang ni Kak Jamila dah senaraikan nama menu dan juga harga. Korang bolehlah save bajet siap-siap. Okey, sebab apa Kak Jamila rasa dekat sini romantic dinner yang sangat-sangat sesuai. Bila korang masuk je, korang tengok environment ni sangat tenang. Menu-menu yang diorang present pun korang tengok cantik, kemas. Lagi satu, tempat ni memang sesuai sangat untuk korang nak sambut anniversary, gathering dengan family ramai-ramai. Menu dia memang banyak pilihan. Selain daripada western, nasi pun ada tau. Korang yang peminat oyster tu, try yang ni memang puas hati. Yang mana tengah plan nak sambut birthday ke anniversary, Kak Jamila saja sangat untuk korang datang dekat Fat Bite ni. Banyak sangat pilihan kek yang menarik. Siap ada decoration lagi dekat kek ni. Nama tempat ni Fat Bite Restaurant dekat Melaka Raya. Tak tahu korang boleh google atau je. Apa-apa pun, korang yang tengok video Kak Jamila ni jangan lupa follow Kak Jamila dulu. Okay, bye. Assalamualaikum.